cantikku. Aku sayang kamu. Komel, tapi saya rasa saya mahu tidur. Wah, di mana kita? Oh, lihat itu. Dan lihat apa yang saya ada. Oh ya. Ah. Hebat. Lihat apa yang saya ada. Mari kita mula bekerja. Tuangkan sirap kita di atas. Lihat sahaja itu. Kau. Oh, apa yang kita ada di sini? Sedap. Kami ada snack yang sangat menarik. Tapak kaki ini. Ia sungguh comel. Baiklah. Biar saya letakkan di atas kek. Ya, dan tapak tangan saya akan berada di atas juga. Baiklah. Antes siguro bang poki ay perlu mentbangnya. Oh, sangat sedap. Saya rasa saya tahu apa yang saya mahu lakukan. Letakkan ia di tepi kek. Oh, bagus. Perkara besar. Saya ada KitKat dan ia berwarna merah jambu. Saya akan letakkannya di sisi juga. Wah, ia cantik. Ya, tidak begitu. Bergerak ke depan, saya ada Skittles hitam. Seperti serius, apa yang lebih hebat? Sedap. Oh yeah. Already kita hias kek ini. Tapi Britney. Yeah, but I'm sorry. Saya tidak bermain seperti itu. Maaf, jangan buat begitu lagi. Manisan yang sedap, ini adalah satu hidangan istimewa. Menambah Skittles ke bahagian kek saya. Dan di sini juga... Tidak, saya ada idea yang lebih baik. Saya akan tunjukkan apa yang perlu dilakukan. Kita akan rakam. Oh ya, Skittles akan jadi peluru saya. Baiklah, saya perlu sasarkan dan tembak. Oh, iya. Ia menjadi sempurna. Apa? Oh, apa yang... Britney, giliran kamu. Betul. Lihat bintang-bintang yang hebat ini. Sugary ingin tambahkannya di sini. Mandy? Betapa lazatnya. Baiklah. Mungkin saya patut letakkan bibir ini di atas kek. Oh, cantiknya. Ia bukan saja cantik, ia menakjubkan. Sedap, hebat. Wah. Permainan yang menarik. Bagus. Wah, kami ada lebih banyak hidangan. Ia sangat hebat. Ya, betapa lazatnya ini. Mari lihat apa yang saya ada di sini. Oh, ia sangat masam. Apa yang sedang berlaku? Ini kelakar. Britney. Apa? Oh, hentikan. Sementara itu, saya rasa saya ada idea. Ya, sekarang kita akan cairkan gula-gula kita sedikit. Bagus. Oh ya, ia akan sangat menarik. Mari kita mulakan kerja. Baiklah, apa yang saya ada di sana? Ia kelihatan hebat. Bagus. Wah. Saya suka. Saya akan letakkan ini di tepi juga. Hei, Mandy, lihat. Ya, hebat. Bagus. Saya akan buka marshmallow saya, Wak. Ia sangat menarik dan sedap juga.
Saya perlukan mangkuk. Tuangkan semuanya keluar dan sekarang kita perlukan api. Oh, ya. Ups. Tunggu sebentar, Britney. Baiklah. Sedap. Baiklah. Mari kita mulakan. Ini betul-betul apa yang saya perlukan. Hidangan sedap saya sudah siap. Ia sangat sejuk dan berlendir. Baiklah, lihatlah. Sekarang kita akan membuat karya agung. Corak yang cantik ini. Lihat corak yang cantik pada kek ini. Bagus. Oh, saya ada sesuatu yang lain. Mengeluarkan semua gula-gula getah. Satu idea. Baiklah. Ini kelawar saya. Saya perlu menggulungkan gula-gula getah ini dahulu. Ya, agak keras. Ya. Oh ya, sempurna. Sekarang acuan berbentuk hati saya. Garcia tahu membuat hati hitam yang cantik. Mari kita lekatkan mereka pada kek. Terlalu manis. Britney. Hei, apa? Kek itu? Baiklah. Membuka biskut Oreo saya. Wah, ia berwarna merah jambu. Krim ini menakjubkan. Dan lihat ini. Saya buat bentuk hati. Berjaya. Saya letakkan di sisi kek. Apa? Ya. Tunggu sebentar. Saya ada idea yang lebih baik. Saya akan makan bahagian pertama biskut ini dan yang ini potong dan tadun. Saya ada kelawar. Ia jahat. Sedia. Baiklah, mari buka pek ini. Ia adalah gula-gula getah. Mengunyahnya dan meniup belon. Wah, ia sangat menyeronokkan. Lihat lembu yang cantik ini. Saya suka. Saya letakkan gula-gula getah di dalam. Tunggu sekejap. Bagus. Menutupnya. Dan lihat itu. Ia adalah mie gula-gula getah. Membuat bola sedia. Ia akan jadi sangat hebat. Mari kita lekatkan mereka pada kek. Sedap. Oh, Ia cantik. Kami ada hidangan baru. Ya, betul. Mari kita mulakan dengan kristal ini. Bagus. Inward scissors, Ci. Sir, saya perlukan kasut memecahkan kristal ini. Oh, ayo. Mandy! Siap. Saya akan menghias lapisan bawah. Oh, ini sempurna. Oh, yeah. Saya juga ada beberapa taburan. Biar saya hias kek itu juga. Tidak. Ia tidak akan berjaya. Bingo!
Saya perlukan kipas. Saya akan buat semuanya dengan sangat cepat sekarang. Oh ya, itu dia. Birthday ko, Donut. Banyak country saya diduli. Cerita pastry ida sedap. Tidak mungkin. Third Ma, saya perlu memotongnya kepada 2 bahagian. Lihatlah. Bagus. Sekarang Sudah siap. Kamu tahu apa itu? Itu rama-rama. Hah? Tunggu, saya ada idea. Saya akan makan sahaja. Sedap. Baiklah. saya sudah selesai dengan donat. Beralih kepada gula-gula Maltesers. Baiklah, tepat di tengah. Saya seorang genius, kawan-kawan. Ia kelihatan menakjubkan. Tunggu sebentar. Riak ji nampak marshmallow ini. Si perlukan gunting. Nanda tidak akan percaya apa yang saya akan lakukan. Membuat beberapa potongan dan tadun. Saya ada pungi. Ya, kita berjaya. Ia sangat cantik. Sedap. Saya mau makan. Mari mulakan. Wah, nampak hebat. Tapak kaki Gemi ini luar biasa. Dan kek ini sangat sedap. Biar saya ambil sepotong. Hebat. Oh, Ayu. Bagaimana boleh berhenti di sini? Baiklah. Betul. Sedap. Ya. Mari kita ambil lagi. Saya setuju sepenuhnya dengan awak, kawan. Saya kenyang. Apa? Saya tidur lena. Kamu semua di sini? Wah!